padu. Iyo lalu kalah Datuk Tan Basah. Nang kari pelangkan juga kabur datik nan katu sagalu datik itu ke nan katu sagalu guru itu tanamu budu nan kakak ayam nan beribu kerakut nan binduan. Elok katu dek bayu rancak rundiang dia pakai. Sarang menyeruak galah lalu sambil berenang dengan bayi. Tak pintua datik itu. Angku haji duduk di bilik. Semua berjuntai kaki ikan bumi. Sekali bumi dia kira sama dipakai ikan bumi. Baik ni, dah katulah suntiur dulu ketika hari rasa nanti. Sebab mana berlaku? Bari kami pintu hari dan pulang datuk nanti berlaku. Sekian pulang kamu datuk cari padu. Lah sampai Datuk Tan Basah. Bilang saya itu hanya. Iyo sabarlah Datuk Tan Basah sementara nak bawa kato je beliau muda nama kakak rapek nama kapalo sirih nama junjung ayam dan barindu. Nak sapatah kato pamari aja Datuk. Nanti kalau Datuk Tan Basah wanita lah datuk daripada. nan sepanjang pitua Datuk tadi kan iyalah bau bayo bakato bamolah dia beliau mudo nama kakak sirih bajunjung ayam nan barindu apalah dan pitua daripada beliau lain bak pitua Datuk jo ikut pailai dan kalau balik sojik semua kasih kita kata itu Datuk Tan Basah lah saragi kain dia baju dengan Datuk Tan Basah semua dikosongkan saja Datuk Tan Basah. Nak sampai datuk serpadu. Bilang sengai itu lah Datuk Tan Basah. Dan katulah bari kami pintua daripada datuk nantu dan namo silang dan pakar keraju dan bidang tanamu budu dan kakak ayam dan beribu kerakut dan bidang. Lah sanang tisa galu datuk itu 100 sagel guru tanamu budu dan kakak ayam itu. Baik ini, coba jalan terantang lah tampuk dalam pasal lah turut ayam itu. Coba baikkan lagi kau balik kau mati. Sekian di pelanggar datuk saya padu. Semua Datuk Tan Basah.
Selanjutnya kita saksikan penampilan dari Limbago Budi. Gimana